Ibu mertua tak suka kepada menantu. Okey? Biasanya mertua puang ke lelaki? Jenis berahi balah ni. Puang lah. Lelaki tak ada hal. Okey? Bila tak suka kepada kita, kita jangan balas. Okey? Jangan balas. Kita kena sabar. Sebab apa? Sebab Allah nak kafarah kesalahan kita di masa lalu. Itu panggil husnuzon ni. Mungkin kita ada buat satu kesalahan yang kita sudah lupa. Allah tak nak kita mati bawa dosa tu. Allah susahkan kita dengan dapat mertua yang tak elok. Faham? Kita dapat sabar dan redha. InsyaAllah kita mati nanti tidak ada dosa lagi. Nampak lagi? Jadi jangan balas kejahatan dia. Dia maki hamun semua, jangan balas. Kita tetap hormat kepada dia, taat kepada suami. Nah, kerana balasan bagi orang yang sabar itu sangat besar di akhirat nanti. Dan kita sampai masa tegur, kita tegur juga. Faham lagi? Cuma kita tidaklah seperti orang-orang lain yang lebih ramah atau mesra. Kerana apa? Kerana jelas dia tak suka kepada kita. Tegur, tetap tegur. Bukan saja-saja kita tegur, jadi menyakitkan hati. Faham? Lama pagi-pagi ambil mengamuk kawan tu. Faham? Jadi jangan sampai jumpa depan-depan tak tegur. Ingat salah lagu mana pun bapa kita, mertua kita, ibu kandung, mereka tetap wajib kita hormat. Jangan balas dendam dan belajar bersabar. Anggap Allah kafarahkan kita dengan susah sekejap kerana nak kita kosong daripada kesalahan yang pernah kita buat di masa lalu.